Malam ini adalah malam terakhir edisi Bilik Rarut Malam bulan Disember tahun 2025. Sekali lagi kita boleh melihat sejauh daripada gerai menjual cendol ini telah bermulanya rakyat ataupun penduduk daripada sekitar negeri Melaka dan juga luar Melaka datang ke sini untuk meraihkan Bilik Rarut Malam edisi Disember 2025. Saya jangkakan kalau bulan lepas kita mencantikkan hampir 600 ataupun 700 pengunjung pada edisi 2025 untuk November. Bulan ini kami menjangkakan angka yang lebih besar dan insya-Allah dengan cuaca yang lebih baik saya rasa akan sentiasa penuh sehinggalah jam 2 petang, bukan 2 petang, 2 malam yang kita akan habis nanti dalam pukul 2 pagi nanti. Dalam edisi Bilik Rarut Malam 2026, apa yang akan ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Melaka adalah sesiapa saja yang datang berbusana, tak kiralah busana Melayu, berbusana ceti ataupun babanan nyonya, akan diberikan kemasukan secara percuma. Satu idea yang mungkin boleh kita pertimbangkan adalah kita sendiri di kalangan staf di Taman Sari ini ataupun di mana pusat-pusat pelancongan memakai ataupun menggunakan busana tradisional. Kalau ini memberikan gambaran yang bertambah meriah, apatah lagi jika pengunjung datang bersama-sama berpakaian busana bersama dengan petugas-petugas di Menara Taman Sari.